Okay, strike. Strike. Oh, ada cerah batu Ui, jangan masuk cerah batu. Okay, strike sabar. Assalamualaikum geng. Welcome back geng. Channel Apik Gadget Vlog geng. Hari ni kita nak menamuk ini topi, baju lengan panjang sebab kita tu awal sikit. Awal pun tak ada awal sangat, dalam pukul berapa sekarang dalam 5 lebih lah. Dalam pukul 5 lebih. Kita dua orang je ni nak main kawasan pantai Mangkuk dekat Muara Mangkuk. Roti kita dah standby kita bawa 3 bungkus ni. Kita bersama Iwan hari ni roti Okay, jumpa di spot panas boleh tahan hari ni. Let's go. Okay, kita sampai di spot sesi memujuk tu. Kita try pujuk kawasan ni, tengok macam mana. Ada barang ke tak Sebab tamuk ni kan cerdik sikit bukan senang-senang lah nak pujuk dia tu. Kena balik-balik roti, kena rasuah dulu, macam-macam lah. Ni aku nak prepare set up. Biasanya kalau ada anak-anak dia tu, adalah mama-mama dia tu. Kita sambung lagi sesi merasuah. Banyak belanak. Tu lah belanak tu gabung 2 puak. Apa kita rasuah dulu dengan roti gardenia. Dia nak mari payah sikit geng. Kalau dah dimari memang satu kampung lah dia bawa tu. Wah. Woo. Yeah. Oh yeah. Letih geng. Aku cari tamuk geng. Rupanya kawasan ni geng ada di main. Tapi tak tahu saya macam mana. Sebab aku tak nampak sangat silau. Tapi ada dia main dekat batu-batu ni. Agak risiko juga kalau nak main tempat-tempat ini ni. Takut dia masuk celah batu ke apa. Tapi besar-besar. Jom kita try balik. Dia kena sakut gini lagi. Biasa kalau aku malas aku sakut gini. Aku lipat 2 je ni. Gitu je. Ni malas punya lah. Setengah orang tu macam-macam kan. Dia lilik lah, dia basahkan roti lah. Macam ni aku cangkuk sekali gitu je lah. Mana tadi? Di area berbatu. Kita cubalah. Aku raket dah tadi masa strike tu dah. Aku rasa macam tak raket. Tu dah lah. Tak ada nak raket, dia buat lari. Gila ramah.
Okay, strike. Oh, ayo cerah batu kan. Ui, jangan masuk cerah batu. Allah. Lucu lagi. Cari lagi. 2 kali kan lucu kan. Sebab drag aku ketatkan sikit kan. Jadi dia ikan tamuk ni di mulut dia nipis kan, tak boleh ketat sangat drag. Tapi kita main kawasan batu, jadi aku terpaksa. Bukan aku nak ketatkan, tapi aku terpaksa ketatkan. Mudah pelapur musala dia Allah tu. Bahaya. Sambar. Jatak pelapung. Gila. Jatak pelapung. Dia gambar ni. Sambar. Ha? Apa kata? Kalau bagi direct tu, insya-Allah tak lucu. Mahal. Oi. Allah, rasa ke ni? Ikan kameleon ni. Lang yang minta. Lang yang dapat ni. Ini ikan buat akuarium boleh lah ni. Oh, ikan lawa geng. Ni grid geng. Kalau korang nak cari grid macam ni, warna pink ni, aku letak beg kuning nanti. Cantik-cantik je. Ini mulut lagi kecil pada tamuk. Boleh je makan. Aduh, tamuk. Tamuk saja. Alah, kalau dia nak ambil boleh sangat. Oi. Oh Allah. Makin besar terakhir dia bagi. Lain target ikan ni juga yang makan. Tadi bagi anak. Ni bagi ibu-ibu tu. Ikan patung. Patung laut. Solid pula tu. Allah, sorry. Makan molek lah tamu. Duduk mudah bawah aku. Alah ikan ni lagi. Tak ada ikan lain kau nak makan. Pandai pula ikan ni makan. Ada tambuk. Ikan kuku belah. Gila ikan situ. Dia nak cari mama tamuk. Tak boleh dah. Okay, strike ni. Sabar. Sabar. Adilah. Kedua. Jangan lucu. Telah. Alhamdulillah, akhirnya geng, aku dapat juga strike geng. Punyalah payah geng. Ni solid geng.
Yang tadi semua apa? Yang tadi semua kena scam lagi. Lucu saja tadi. Ini dia panggil teknik. Teknik akhir lah kata. Cakut jugalah. Aku rasa macam nak balik lagi sikit je. Kenapa ni ya? Sendirinya. Alah, aku baru nak buat video. Aduh. Jatuh. Baby tamuk. Alah, memang kecil lah tamuk sana tu. Okay guys, itu saja video untuk kali guys. Ni cuaca pun dah gelap. Aduh. Susah sikit kan. Aku tak biasa main tamuk kat kawasan batu gini. Jadi drag aku ketak sikit lah. Aku buat ketak sikit. Jadi peluang nak lucu tu memang tinggi lah. Banyak kali strike ni geng. Ada yang tak terakam pun ada. Aku lupa tekan rekod. Tak apa, jumpa lagi kita di next video. Bye bye. Assalamualaikum.